Di sini, kita ada beberapa jenis inlet valve motor yang sesuai digunakan dalam mesin basuh. Fungsi inlet valve ni untuk air bersih dari pipe masuk ke dalam mesin basuh untuk pencucian. Inlet valve ni selalunya bersambung dengan pipe air ke mesin basuh. Ia boleh memasukkan air dan menghentikan air dari pipe masuk mengikut level air yang kita nak. Selalunya, kalau motor inlet valve ni ada masalah, air akan mengalir dengan sangat perlahan atau air keluar tanpa henti, tidak mengikut sukatan air yang ditetapkan. Jadi, kalau korang ada masalah motor inlet valve rosak, korang boleh gantikannya dengan yang baru. Cara pemasangannya pun cukup mudah. Kalau soket terminal wayar atau tempat skru ada sedikit kelainan, korang boleh ubah suainya. Jadi, kalau korang rasa korang berminat dengan produk ni, korang boleh dapatkannya di kedai kami sebab harga yang kami tawarkan sangat berbaloi untuk korang dapatkan.